Assalamualaikum dan hai semua. Korang tengah dengar Suara Harmoni, podcast nombor 1 sekolah kita. Saya Alia Maisara, hos korang hari ini. Selalu kita nampak geng-geng baju biru ni muka ketat, jalan laju je. Ish. Kadang nak tegur pun takut kan? Tapi hari ni studio kita happening sebab saya bawa bukan 1 tapi 3 orang kuat pengawas sekolah. Kita ada ketua pengawas dan 2 orang kanan dia. Apa khabar semua, sihat ke? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat je. Okey, mungkin ada adik-adik tahun 1 atau kawan-kawan kita yang belum kenal rapat lagi. Boleh perkenalkan diri, siapa korang sebenarnya? Boleh je. Saya Zakir Farid, ketua pengawas korang tahun ni. Kerja saya simple je. Ketua tim pengawas untuk tolong cikgu pastikan sekolah kita damai. Saya pula Lamisa Arabkura, penolong ketua pengawas. Saya banyak jaga hal-hal dalaman disiplin dan pengawas. Dan saya Muhammad Ilyas bin Muhammad Aizat, penolong ketua pengawas. Saya tolong jaga kebajikan dan pastikan semua operasi jalan lancar. Terima kasih. Okey, soalan bonus. Ramai murid ingat pengawas ni macam polis sekolah. Asal nampak je mesti nak cari salah orang. Betul ke macam tu, Zakir? Aduh, soalan panas ni. Sebenarnya salah tu. Kami bukan polis tapi rakam pembimbing. Kami ni pemudah caranya. Kami tolong cikgu pastikan sekolah selamat dan best untuk semua orang belajar. Kalau kami tegur bukan sebab benci tau, sebab kami sayang. Kami nak kawan-kawan jadi orang yang hebat. Oh, macam tu. Jadi kalau ada murid yang ada masalah atau kena buli ke, boleh terus jumpa pengawas? Oh, boleh sangat. Itulah gunanya kami. Kalau sedang nak jumpa cikgu disiplin, boleh jumpa kami terus. Kami sedia dengan luahan hati korang. Ingat, kami kawan korang, bukan robot saman. Lega dengar. Barulah rasa ngam sikit hubungan pengawas dengan murid biasa ni. Okey, cakap pasal disiplin pula. Ramai tanya, kenapa sekolah ni banyak sangat peraturan? Kena potong kuku lah, rambut tak boleh fashion lah, datang lambat sikit pun tak boleh. Lamisa, boleh jelaskan sikit tak? Kenapa renyah sangat? Perlu ke? Soalan yang bagus. Sebenarnya, kawan-kawan, peraturan ni bukan saja nak kongkong kita. Cuba bayangkan, jalan raya tak ada lampu isyarat. Mesti jam teruk dan aksiden sana sini kan? Macam tu juga sekolah. Peraturan macam kekemasan diri dan tepati masa sebenarnya latihan untuk diri sendiri. Latihan macam mana tu? Contohnya, sekarang kalau kita dah biasa datang awal, nanti kerja senang lah. Bos pun sayang sebab tak lambat. Kalau dah biasa pakai kemas, nampaklah profesional. Cikgu disiplin selalu pesan, disiplin itu jambatan kejayaan. Orang berjaya hidup dia teratur. Tambah sikit, sekolah ni macam satu keluarga besar. Peraturan ajar kita hormat orang lain. Bila tak bisa dalam kelas, kawan-kawan nak belajar pun selesa lah. Kita tak naklah jadi orang yang petikan diri sendiri kan? Setuju sangat. Tapi kan kadang-kadang ada murid tak sengaja buat salah sebab dia tak tahu pun benda tu salah. Sebab itulah kami lancarkan kempen beli dan baca buku peraturan sekolah. Wah, hari kempen lah. Cerita sikit, Ilyas. Ya, kami perasan ramai murid yang terlupa atau hilang buku peraturan. So, bermula hari ini, Kad Koperas ada jual buku peraturan edisi baru. Isi dia lengkap. Nak potong rambut style apa, baju sukan nak apa. Semua ada. Harga pun murah je. Hanya RM6 sahaja. Baiklah, masa pun dah mencemburui kita. Kita dah sembang panjang lebar dari tugas pengawas sampailah ke buku peraturan. Sebelum kita berpisah, saya nak setiap tetamu kita bagi sikit kata-kata nasihat atau harapan untuk kawan-kawan kita kat sekolah ni. Kita mula dengan Ilyas. Okey, harapan saya simple je. Saya nak sekolah kita ni jadi tempat yang paling best untuk semua. Jangan takut nak tegur kami kalau ada masalah. Jom kita buat sekolah ni macam rumah kedua kita. Nasihat saya pula, ingatlah masa di sekolah ini tidak lama. Gunakan masa ini untuk belajar betul-betul dan jadi orang yang berguna. Ikut peraturan bukan sebab takut cikgu, tapi sebab nak jadi manusia yang berkualiti. Stay fokus dan teruskan usaha. Padu tu. Akhir sekali, Tuan Ketua Pengawas kita. Apa harapan Zakir untuk semua warga sekolah tahun ni? Kawan-kawan semua, kita satu kapal, satu keluarga. Saya harap sangat kita boleh saling menghormati. Hormat guru, sayang kawan dan jaga nama baik sekolah.
Kalau kita bersatu hati, tak ada apa yang mustahil. Jom kita buktikan sekolah kita ni juara. Amin. Terima kasih Zakir, Lamisa dan Ilyas atas nasihat yang sangat bermakna tu. Rasa bersemangat pula tiba-tiba. Terima kasih sebab sudi lepak dengan kami hari ni. Semoga bermanfaat untuk korang semua. Ingat, disiplin teras kejayaan. Saya Alia Maisarah, jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.